Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu. Oh, ku tahu banyak mau bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Fira nak gimana tu? Nak pergi jumpa Kak Syazah lah, tunjukkan ni. Tak payahlah. Apa yang tak payah? Biar dia tahu siapa Zalif sebenarnya. Alah, tak payah bagi tahu pun. Rasanya Syazah dah boleh agak dah. Dia tu bukanlah lemau sangat. Habis tu kita nak buat apa, Rafiz? Rafiz tahu tak Kak Syazah tu sakit sebab terfikir-fikirkan Mamat jahat tu. Apa Rafiz? Cakaplah, apa dia? Fira tolong Raf Kalau nak balik seorang, lebih baik tak payah berbini. Alah, Mama ni janganlah cakap macam tu. Syafira ada hal. Sebab tu dia tak boleh datang. Macam-macam hal. Ma, Ish nak tanya Mama ni. Bila Mama nak terima Syafira tu? Mama memang tak suka dia langsung. Kalau Mama tak suka langsung, maknanya Mama takkan izinkan Is kahwin dengan dia tau. Mama takkan restu pun. Sebab itulah Is kena berterima kasih dengan Mama. Alhamdulillah, Mama restu punya. Alhamdulillah. Kalau macam tu, Mama dah restu kan? Mama kena ikhlas tau. Ikhlaslah, tapi jauh. Sekarang ni, Mama nak cakap, tak kiralah apa alasan Is sekalipun, mulai sekarang, Mama nak dalam seminggu, Is kena balik dinner dengan Mama 6 hari. Boleh? Boleh, Mama. Boleh? Boleh. Ha? Fira tu dah ambil Is dari hidup Mama tau. Mama cuma nak dinner dengan Is je kan? Takkan itu pun tak boleh? Kalau tak boleh, Mama pergi rumah Is lah. Mama dinner kat rumah Is. Okey? Macam inilah Is. Ini arahan Mama. Ya? Is nak ikut ke? Is terpaksa ikut ke? Is kena ikut. Ya? Kalau Is tak datang juga, maknanya Is dah kecilkan hati Mama. Is kena ingat ya, kalau Is kecilkan hati orang tua, hidup Is dengan Fira tak berkat tau. Mama ni dah pandai pula nak ugut Is pakai hukum. Tak baiklah, Ma. Apa tak ada, sorry. Tak apa, Ma. Dah. Makan buah ni bagus untuk orang baru baik sakit. Boleh bagi tenaga, balikkan selera. Aku tak pernah layan kau dengan baik kan? Raf nak jadi kawan Syazah sampai bila-bila. Izman pernah cakap dengan Raf, kalau orang tu sahabat baik kita, kita nak kena cari jalan untuk tarik diorang pergi syurga. Syurga. Aku banyak dosa, Rafiz. Macam manalah aku nak tarik kau masuk syurga? Penyakit ni kan penghapus dosa. Jadi kalau Syazah taubat, insya-Allah.
Mira, makan buah. Besar sangat? Kecil sikit. Potong 3, Boleh tak? Boleh. Bismillah. Bismillah. Okey tak? Okey. Awak janganlah pandang saya macam tu. Nanti orang ingat kita ni bercinta pula. Memanglah kita tengah bercinta. Cinta halal kan? Awak sorry tau. Saya tahu awak banyak kerja, tapi benda ni tak boleh cakap dekat rumah lah. Sebab tu saya ajak awak keluar. Okey, faham. So, kenapa? Rafiz. Rafiz nak kahwin dengan Kak Syazah. Wow! Serius lah? Dia dah ready ke mental physical dia? Awak... Tak, sorry. Over excited pula. Tak, maksud saya bukan Kak Syazah tu tak apa suka ke? Rafiz dah biasa dah. Ni bukan first time tau. Sebelum ni dia pernah jumpa Umi dengan Baba. Wow. Nampak je dia macam tu berani. Sebab itulah kita sekarang ni kena fikir something untuk tolong Rafiz tu. Awak kan banyak idea. Saya rasa kali ni dia tak ada jalan lain dah. Dia kena juga bawa family dia jumpa dengan parents awak. Itu je jalan dia. Dia punya berani tu macam saya kan. Sup sap pap. Terus jumpa dengan family awak nak kahwin. Terror lah kan. Tak payah nak bangga sangat Sorry. Throwback lah. Ni, tadi awak pergi rumah Mama kan? Dia ada tanya saya tak? Ada? Dia ada satu permintaan. Permintaan apa? Tak ada apalah. Tak penting pun. Ku tahu banyak mahu bicara, ku kan selalu ada. Kakak. Kenapa ada ramai orang kat bawah? Oh, tu rombongan. Merisik. Merisik? Merisik siapa? Lah, siapa lagi yang belum kahwin dalam rumah ni? Takkan Nafira kot. Siapa merisik akak? Fira. Cepatlah cakap siapa? Rafiz. Kau panggil dia sekarang. Panggil Rafiz sekarang. Datang sini sekarang juga. Okey, Akak
Akak kena fikir positif. Okay, Rafiz. Fira, akak tak boleh kahwin dengan Hafiz. Kau faham tak? Alah, Akak. Akak tak nak kahwin dengan Hafiz. Akak tak boleh. Sebab akak tak suci dah. Kau faham tak? Akak tak tahu macam mana benda ni boleh berlaku ke akak. Akak betul-betul tak sedar malam tu. And everything was happening so fast. Zali pula boleh break dengan akak sebab benda tu lah. Akak sedih sangat, Fira. Akak tak payahlah fikir pasal lelaki tu. Dia tu memang tak guna. Sekarang ni, akak kena fikir. Kena cari, find a way macam mana nak terus terang dengan Umi dan Baba. Okey, lepas tu, we take action. Hal ni hal besar, Kak. Boleh. Akak tak nak bagi tahu Umi Baba. Akak tahu dia orang akan malu dengan orang sekeliling. So I cannot. Kak, ini aib kita. Kita kena sembunyikan dari orang luar. Tapi Umi dengan Baba tu berhak tahu. Akak tak boleh, Fira. Akak tahu dia orang akan sedih. Akak tak nak dia orang sedih. Akak tak nak dia orang kecewa. Kak, dorang tu parents kita. Baik buruk kita, insyaAllah dorang kena terima. Okay, lagipun dia bukan salah akak. Masa akak kena tu, akak tak sedar kan? Fira tahu kan? Selama ni diorang tahu yang akak ni memang keras hati. Jenis yang keras tapi boleh pula jadi benda ni kat akak. Of all people. Okey. Kalau macam tu, kita buat report. Okey, akak kena faham, akak kena perkosa, kena buat report polis. Fira, please. Promise akak, jangan beritahu sesiapa. Akak trust Fira seorang je, please. Dah. Jangan nangis. Okey. Mesej masuk. Harap-haraplah pesanan suara yang ditunggu-tunggu daripada isteri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah pesanan suara daripada dia. Amin. Astaghfirullahalazim. Izman, Mama dengan isteri sama-sama penting. Apa lah kau ni? Saya betul-betul tak faham lah bang. Sekurang-kurangnya bagilah tempoh. Seminggu ke, 2 minggu ke. Tempoh untuk berfikir. Ni tak. Main tolak mentah-mentah macam tu. Apa teruk sangat ke? Si Rafiz tu? Zah, kita tak boleh nak paksa dia. Saya dah puas dah pujuk Saza tu. Bukan apa bang. Saya risaukan anak-anak. Sementara kita hidup ni, bolehlah kita tengok-tengokkan anak-anak kita. Boleh pantau. Kalau kita dah tak ada besok macam mana? Fira tu tak apalah. Dah selamat. Syaza tu. Sekeras mana pun dia bang. Dia tetap seorang perempuan. Bila-bila masa je boleh tersungkur. Dah, sabarlah Zah. Kita pujuk perlahan-lahan. Lagipun Rafiz tu sanggup tunggu Syaza. Nak tunggu sampai bila, abang? Nak tunggu sampai kucing bertanduk? Cakap je lah dengan Rafiz tu tak payah tunggu. Kesian dia.
Sekejap. Hello, awak? Awak? Awak ni masih awak. Cubalah awak panggil abang ke, daddy ke, ayah ke, bani ke, bubu, baba. Ini sedap tu. Bubu, papa. Bubu, papa. Tak payahlah nak gurau sangat. Ni, saya tengah ada masalah kat rumah ni. Masalah? Masalah apa? Kak Syazah tolak pinangan Rafiz. Oh. Alah sayang, kan kita dah tahu dah benda tu memang akan jadi. Itulah, tapi ada lagi satu masalah. Ada lagi masalah? Apa dia? Ya Allah, takkan aku nak bagi tahu hal Kak Syazah kat Izman. Aku dah janji kot. Hello? Sayang? Ya, tak ada apa-apa lah. Ni, awak, saya masih bincang dengan ni lah, Umi dan Baba. Nantilah awak call saya. Assalamualaikum. Alamak. Aku nak cakap tadi dah lupa dah. Macam mana ni nak bagi tahu Mama? Nak bagi tahu sayang? Mama nak jumpa sayang. Sayang ada masalah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, sedap juga. Yes? Apa? Kenapa Mama dengan Papa tak ada cakap apa-apa pun Mama datang sini? Jom masuk dulu. Kat sinilah. Mama lah. Papa just came back from the office tu terus hear Papa datang sini. Kenapa, Is? Nak pergi rumah anak sendiri pun nak kena bagi tahu ke? Alah, bukan macam itulah, Ma. At least Mama call lah. Dia sebaik Is balik awal. Kalau tak, Mama Papa duduk luar je macam ni. Oh. Isteri Is tak ada? Is balik dulu? Oh, macam tu. Jadi maknanya Is lah kena tunggu dia. Is bos ke dia yang bos? Bukanlah Mama, kan dia kerja dengan orang. Adalah. Mama tak peduli. Dia kerja tempat lain ke apa ke. Mama nak dinner malam ni dekat sini. Sekarang ni Is pergi telefon dia. Suruh dia balik sekarang ni. Masak. Mama nak makan kat sini. Dinner kat sini. Malam ni? Yelah. Malam ni Syafira tak boleh nak masak lah Mama sebab dia tak ada. Ku kan selalu ada, bisa aja telefon selalu. Bisa aja telefon selalu. Mama. Is bagi tahu Mama Fira ada kat sini. Is tu kalau ikutkan, semua dia nak rahsiakan. Sebab engkau kan? Tapi aku ni mak dia, mama dia, mak yang melahirkan dia kat dunia ni. Fira jaga Kak Syazah, dia tak sihat. Tak payah jaga dia. Engkau kena jaga laki engkau, suami engkau kat rumah tu bukan dekat sini. Kau sibuk jaga dia kenapa? Engkau tu dah lelaki tau, kena ingat. Engkau dah bersuami. Nak kena jaga suami, makan minum suami, pakai suami. Segala-galanya kau atur untuk dia. Faham tak? Lagi satu aku nak ingatkan kau. Anak aku tu muda lagi tau. Kalau kau tak jaga dia elok, ya? Aku boleh carikan isteri baru untuk dia yang boleh jaga makan pakai dia. Aku tak boleh tengoklah anak aku kau biarkan macam tu. Terbiar aja anak aku kat situ. Engkau kat sini duduk dengan mak kau. Kalau kau nak berkepit
dia ya. Okey, macam tu. Dah. Apa ni Tan? Nak balik dah ke? Baliklah. Nantilah dulu. Tak buat air lagi ni. Tak payah. Saya datang ni bukan nak minum air. Saya datang ni nak bagi tahu kat anak awak ni. Dia dah bersuami. Jaga suami dia. Jangan asyik duduk sini je. Ni rumah mak bapak dia. Dah bersuami. Buat cara dah bersuami. Jaga suami. Bukan jaga kakak engkau tu. Kakak engkau tu mak engkau boleh jaga. Faham? Hei. Kenapa tu? Ha? Dia suruh Fira balik ke? Taklah Umi, dia... Macam ni lah. Fira pergilah balik. Ya? Jangan disebabkan kami dekat sini, Fira dengan Izman bergaduh pula. Umi nampak sangat dia tak suka. Kalau tak adalah dia datang daripada jauh, sibuk-sibuk datang sini. Tapi Kak Syazah macam mana? Fira. Akak dah okey dah. Fira balik je lah. Fira kena jaga hubungan Fira dengan Izman tau. Lagipun korang je yang boleh kasih cucu kat Baba dengan Umi. Okey? Thank you, Kak. Dah lah tu. Fira pergi balik ya sayang. Jangan risau apa-apa kat sini. Okey? Take care of yourself. Itu. Fira siap Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak pergilah mandi. Lepas solat nanti kita makan sama. Sayang, tadi Mama ada jumpa saya. Sayang, saya bukan... Saya salah. Saya ni isteri awak. Terpaksa saya di sisi awak. Saya minta maaf saya tinggalkan awak. Padahal saya boleh je ulang-alik. Tak adalah sayang. Sebenarnya saya tak kisah pun kalau saya nak balik rumah family sayang tu. Lagi pula tu kan rumah keluarga awak. Memang awak hak saya, tapi saya tak ada hak untuk halang awak atau nak putuskan hubungan sayang dengan keluarga. Saya tahu tu. Okeylah, sini atas dulu mandi. Awak jumpa Syafira kat rumah family dia ke? Habis tu, dia ada kat sana. Saya boleh jumpa kat sana. Kenapa pula nak kacau ketenteraman family orang lain ni? Asal pula kacau pula. Awak ingat saya ni penganas ke? Saya ni pergi jumpa dia sebab nak terangkan pada dia. Tak elok buat macam tu pada anak kita. Itu je. Itu pun salah ke? Buat apa? Kan dia minta izin Is. Awak ni tak faham-faham. Saya tak nak anak kita tu kan dikontrol oleh bini dia. Anak kita tu macam lembu cucuk hidung je. Faham tak? Belajar queen control pun dengan awak lah tu. Apa awak cakap? Apa dia? Korang dengar ni? Dah, jom. Awak nak pergi mana pula ni? Pergi rumah Is lah.
Fira, kemaslah sikit dapur tu. Sinki tu kalau cuci pinggan, kan? Makanan tu kau kena ambil bersihkan. Itu pun tak tahu nak buat ke? Ma. Memang biasalah, rumah baru kan. Take time sikit lah. Rumah barulah kita kena jaga dari awal. Kena ada disiplin. Jangan jadi pengotor. Boleh buat tak? Dan awak tahu tak sekarang dah pukul berapa? Takkan nak round satu kawasan ni buat spot check? Saya nak ajak menantu saya. Awak kenapa? Bisinglah. Kata saya lah rumah anak saya. Saya dah bagi tahu benda-benda yang betul. Supaya dia betulkan bini dia. Jadi orang yang betul. Tak adalah bersepah, berkeladak. Nak jaga anak saya. Tapi tak tahu nak buat apa-apa. Saya tak suka tengoklah. Jamban berkeladak. Bila air berkeladak, apa tu? Ma. Dan besok saya ada golf game dengan klien. Main golf tu awak bukan saya. Saya nak tidur sini. Dan awak jangan buat perangai. Ni rumah dia orang. Kita balik tidur rumah kita. Saya tak nak. Saya nak tidur sini. Ma. Is bukan nak cakap apa, Ma. Tapi kan, Is tak nak bersubahat. Tak baik. Dosa, Ma. Sebab Is biarkan Mama dengan Papa terpisah untuk malam ni. Takut, Ma. Nanti Is pun tanggung dosa. Tak nak, Ma. Takut. Gampang kan? Tak apa. Mama bagi muka dengan Is. Tapi ingat, kita ada perjanjian. Ingat tak? Seminggu 4 campur 2. Jadi berapa? 6 kali Is kena dinner dengan Mama. Is, Papa dengan Mama balik dulu lah. Ya, Pa. Ya. Jom. Is hantar depan. Jom, Papa, Mama. Jalan dulu. Awak, kenapa awak tak bagi tahu saya janji awak dengan Mama? Ku kan selalu ada, bisa aja telepon selalu. Bisa aja telepon selalu. Oh selalu. Aduh, macam mana aku nak buat ni ya? Mama lah. Isteri. Aduh, serabutnya lah. Macam mana aku nak buat? Saya tak marah kalau Mama nak dinner kat sini 6 kali seminggu. Nak cukupkan 7 pun tak apa. Yelah tu. Sayang daripada semalam diam je tak nak cakap apa-apa, marahlah tu kan. Saya saja je. Itulah lain kali hal-hal macam ni kita kena bincang dulu. Kalau saya tahu, saya takkan duduk kat rumah tu lama-lama sangat. Saya ni nak jaga hubungan awak dengan parents awak. Dosa pahala awak dengan parents awak. Itu kan syurga dunia akhirat. Alhamdulillah. Tak betul ke? Betul lah. Manalah tahu kalau Mama makan masakan saya, dia boleh suka saya. Itulah cuma sebaik-baik hiasan kat dunia ni adalah isteri yang soleha. Terima kasih sayang sebab awak jaga hubungan saya dengan parents. Saya masuk rumah lah. Nak kemas. Nak Mama happy bila dia datang nanti. Kejap lagi saya datang tolong Okey. Okey.
Kau nak apa lagi ya, Rafiz? Aku dah cakap kat kau kan. Aku tak nak kahwin dengan kau. Hah? Terang-terang dah. Aku dah tolak dah pandangan kau. Raf datang sebagai kawan Syazah. Nak temankan Syazah. Bawa Syazah jalan-jalan. Yalah, hari ni hari Minggu kan. Daripada terperak kat rumah je, baik kita. Aku tak nak kasih kau harapan. Kau faham tak? Which part of the sentence don't you understand, ha? Syazah, apa salahnya bagi Raf peluang, ha? Yelah, memang Raf tak macho macam lelaki lain. Syazah panggil Raf penyu lah, apalah. Tapi Syazah, Raf yakin Raf boleh bahagiakan Syazah. Apa lagi yang kau harapkan dari perempuan macam aku ni, ha? Kau tahu tak? If you must know, aku dah pernah tidur dah dengan lelaki lain. Kau faham tak? Ya Allah, Syazah. Apa Syazah dah buat ni? Ha? Fira tahu apa jadi kat Syazah kan? Kenapa tak bagi tahu Raf? Raf tak peduli. Apa-apa jadi kat Syazah pun Raf tetap nak kahwin dengan dia. Rafiz, relax. Okey? Kalut macam ni takkan selesaikan masalah. Bagi Kak Syazah tu masa dulu. Sebab yang hadap semua ni dia. Raf tahulah. Ni mesti kerja Zalif lah. Kita tak ada bukti, Raf. Kak Syazah tak kenal lelaki tu. Cuma ialah Zalif yang hantar gambar tu sebagai bukti. Dia nampak Kak Syazah dengan lelaki lain. Tapi memang malam tu Syazah nak jumpa Zalif kan? Apa yang Zalif dah buat? Susah betul nak angkat telefon tau. Tak payah nak kacau diorang weekend kan? Biar diorang berehat lah. Oh, ni kenapa? Ha? Saya cuma nak bagi tahu menantu saya nak makan apa hari ni. Tu je. Nak suruh dia masak. Awak ni tak suka menantu. Tapi makan masakan menantu tu macam tak ingat dunia je saya tengok. Suka hati saya lah. Menantu saya. Ibu. Kalau menantu, layan macam menantu. Bukan layan macam hantu. Dah lah tu, tak payah kacau diorang ni. Ni, kejap lagi saya nak bawa awak pergi rumah Zeti. Dia bawa balik Australia. Dia beli diamond dengan ruby dengan semua macam-macam. Dan belian semua dia beli. Saya nak belikan untuk awak. Awak nak beli saya diamond? Tak apalah, saya mesti cakap dia. Cancel lah, besok lah saya jumpa. Besok makan rumah Is. Okey. Nah, dah. Awak nak beli saya diamond berapa K tu? 24 kot. Itu emas, gold, 24 karat. Baba nak cakap dengan anak Baba. Lain kali bila dah habis kerja, terus balik rumah. Jangan nak melepak sampai tengah malam. Bila dah jadi macam ni, siapa yang nak kena tanggung? Baba, Syazah tahu Syazah salah. Syazah menyesal, Bang. Menyesal tak guna, Syazah. Bila Papa cakap sikit, Syazah kata Papa nak kontrol. Dah lah tu, Bang. Sejak Abang tahu tentang perkara ni, Abang nak marah-marah aje. Marah pun orang kata tak selesaikan masalah pun. Is dah kontak dengan owner hotel tu. Diorang setuju untuk sharekan rakaman CCTV tu. Sebab Is rasalah kalau kita nak bertindak, kita kena ada bukti dulu kan. Yalah, betul juga Is cakap tu. Papa tak kisahlah Is. Yang penting Papa nak lelaki yang ayah nak Papa tu dapat balasan yang setimpalnya. InsyaAllah, Abah. Kalau betul timing dan tempat yang Syazah bagi tu, insyaAllah kita boleh buat. Kalaulah Syazah tak ikut sangat perasaan, benda ni takkan terjadi kan? Dah lah Kak, janganlah cakap macam tu. Benda dah jadi kan? Kita sama-sama hadap. Okey? Bah,
Sekarang ni bukan masa untuk kita nak cari salahkan sesiapa ke. Sekarang ni masa untuk kita selesaikan masalah sama-sama, bah. Betul. Maruah keluarga tu kita yang kena jaga. Rahmat paling besar dalam keluarga adalah kalau kita dapat selesaikan masalah tu bersama. Walaupun Rafiz ni bukan keluarga, Raf tetap nak tuntut keadilan untuk Syazah. Hei, macam mana? Dah dapat? Dah, dia orang baru je email kat aku ni. Saja je aku ajak kau. Boleh tengok sekali. Miss, kau belum tengok lagi ni? Belum lah, aku tengok kau ni. Hei. Ni. Tu lelaki yang niaya Syazah tu. Dia keluar lah. Ni, siapa yang perkosa Syazah ni? Macam Zalif je. Sabarlah kau ni. Sekejap aku forward sikit. Memang sah lah tu Zalif. Is, kita kena report lah, Is. Betul lah apa kita sangka, Kak. Semua ni ada kena-mengena dengan Zalif. Harap-haraplah polis dapat tangkap dia tu. Kita dah buat report kan. Kak tahu tak, ikutkan hati Fira ni kan, Fira rasa macam nak post je video CCTV tu. Biar semua orang nampak dia, berpadan muka dia. Dah lah Kak, tak payah fikirlah. Bukan salah Kak pun. Baba masih main kat akak tadi. Kak, Baba tu sekejap je macam tu. Yelah, kalau anak dia kena benda macam tu, mestilah dia marah, kecewa, sedih. But you give him time, okay? InsyaAllah lama-lama dia akan okey. Nanti bila Kak balik, minta maaflah dekat Baba lagi, okay? Zalif. Kau jangan kecut lah nak lari. Mengecut apa bendanya? Ha? Aku tak deal lah dengan orang lembik macam korang. Belagaknya kau lembik dengan kita orang. Kau tahu tak? Kita ada bukti CCTV malam kejadian Syazah tu. Kisah pula aku dengan CCTV tu. Oh, masalah? Ha? Syazah tak buat report kan? Tadi? Jom, ikut kita pergi balai. Jom. Kau tak apa? Kau polis? Kalau dia tak nak ikut, kita paksa je lah. Biar. Dia nak lagi mana pun. Sekarang ni kita fikir pasal Syazah dah betul lah. Kita settlekan hal dia. Jom. Tapi kan Kak, kalau bukan pasal dia dendam Fira dengan Izman tu, mesti akak tak jadi macam ni, ya? Dah lah. Fira warning akak banyak kali tau. Please, stop. Okay lah, don't think too much, okay? Kalau Alang kat sini, Fira beli barang jap. Tunggu tau, okay? Wait ya. Sini kau. Apa ni? Kau ni dah salah kita guna. Ya, memang aku tak guna pun. Aku yang rogol kau. Kau padan muka kau, Izman dengan adik kau. Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu kau
saja telefon selalu